akan buat sediaan untuk tahun 2025. Hello, Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Blitar Lumba Tangkak untuk sesi latihan seterusnya bagi tahun 2025. Prepare untuk hari ini yang set up untuk 2025. Okey. Mana yang tak puasa tu pergi beli makan sendiri, okey. Saya puasa, okey. So pada hari ini kita bawa ke semua rider kita untuk CP150 dan juga 125. Kali dua. Tadi dulu ya? Saya lah, saya buka ni ada kali. Kenapa? Training dulu. Sebab ini training pun game board, bukan buat Asia sebab dia bawa. Ha? Cari dulu. So kita try daripada pagi tadi, kita nak tengok keserasian rider dan juga dengan motor-motor yang kita dah ada sekarang lah, yang kita dah set up dan kita cuba perbaiki. So kita boleh dapat banyak perkembangan yang positif untuk sesi 1 pada pagi tadi. Tadi kadang-kadang skip sesi semua. Sebelum saya keluar, kalau you training. So sekarang kita buat penambahbaikan yang kita nak tengok pada sesi pada petang ni. So kita akan berada di sini selama 2 hari, pada hari ini dan juga hari esok sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pada hari ni kita orang ada banyak try barang baru. So kami melebihkan pada R&D barang lah pada jentera dan agak positif pada hari ni. Hari pertama, besok ada lagi. So kita dah banyak masa dan ini adalah last practice kot pada bulan ni. And kita harap kita mencapai target lah pada 2 hari ni. Selamat pagi, hari ni hari kedua kita training kat bulan puasa. So, sekejap ni kita akan test
adalah barang baru sikit. So kita tengok nanti macam mana. Di pagi ni rasa tak ada lari kot. Tapi mungkin proceed dengan test motor terus lah. Yang dari aktif punya handle dia potong dia pecah lagi pecah balik dia. Dia api jenis dia ke belakang sikit balik handle dia rendah dia ke depan. Kita tengah settlekan masalah brake hadapan kita. Okay. Di depan tu ada masalah sikit lah masa nak brake tu. So kita tengah cuba untuk selesaikan. Harap untuk first race ni kita ada lah sikit harapan untuk tahun 2025 ni. So tak 100% lagi settle untuk setup. So tak apa, kita tengok dulu, kita try dulu apa yang boleh. So kita harapkan rider lah. So terima kasih juga untuk rider bagi improve yang baik untuk 2 hari training dan yang banyak bantu. Okay, jangan lupa support TikTok, YouTube, Facebook KKR untuk video-video yang menarik selanjutnya. Bye-bye. Kami daripada TKR Motorsport ingin mengucapkan selamat Hari Raya.